Sebelum saya masuk degree UIA Gombak, saya menghadiri hari terbuka Kuantan yang mana ada pertunjukan tentera udara serta pameran-pameran. Di situ saya telah menanam minat untuk menyertai ataupun try untuk berkecimpung dalam TUDM, ketenteraan especially TUDM. Waktu tu saya dah memang lock masuk UIA ni. Saya dah buat research, ada palapis darat dan palapis udara, dan saya dah memang lock untuk masuk palapis udara. Sebagai seorang anggota palapis udara, sebagai seorang tentera sahaja, kita dah memang diketengahkan dengan masa serta disiplin diri dari segi keterampilan diri ataupun tingkah laku atau istilahnya personal drill. Saya lebih buka mata dengan peluang ataupun dasar kerajaan terhadap palapis di masa akan datang, yang mana beri saya harapan cerah untuk lapang dada dan menyambung perkhidmatan saya dalam PSS TUDM. Saya akan fokus saya punya pelajaran dalam ekonomi dan fokus untuk laluan kerjaya profesional saya, iaitu mungkin ekonomi research. Jadi palapis ini seharusnya diketengahkan ataupun ditekan kepada pelajar-pelajar Malaysia supaya dapat membantu memperkuatkan benteng kedua pertahanan negara Malaysia dan dapat memberi keselamatan dan kesejahteraan pada rakyat kita sendiri. So, good luck, jangan takut untuk hadap, sebab day by day apa yang pahit itu akan jadi manis, dan apa yang manis itu akan bertambah manis. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Menteri Pertahanan serta panglima-panglima tentera atas kesudian mereka mewujudkan palapis di Malaysia ini.